أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita masih lagi ada pada hadis yang ke-109. Hadis yang ke-109 kita baca dulu, kita selalu. Bihi qala hadatsana Makki bin Ibrahim qala hadatsana Yazid bin Abi Ubaid an Salamah qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Makki bin Ibrahim meriwayatkan kepada kami, katanya Yazid bin Abi Ubaid meriwayatkan kepada kami daripada Salamah, katanya aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang mengatakan atas namaku apa yang aku tidak katakan, bererti dia telah menyediakan tempatnya di neraka. Di hadis ni sebelum daripada ni kita sudah baca dah juga berkenaan dengan biodata Salamah bin Al-Aqwa. Lepas tu beberapa lagi kita sudah bicara juga berkenaan dengan hadis-hadis hadis-hadis yang direka ataupun yang sengaja dibuat atas nama Nabi. Itu beberapa kita sudah baca dah. Jadi hadis ni sebenarnya adalah kesinambungan daripada bab ilmu lah. Sebelum daripada ni perintah Nabi supaya menyampaikan ilmu. Nabi memerintahkan kita supaya sapa ilmu. Seterusnya apabila menyampaikan ilmu ini kita kena berhati-hati. Kena beringat juga. Sambil-sambil kita menyampaikan ilmu, kita kena beringat berkenaan dengan larangan ataupun amaran Nabi. Kerana ilmu, maksud ilmu yang kita nak kena sapa ni ialah ilmu hadis lah. Itu terutamanya. Ilmu hadis ni dia berkait dengan Nabi, berkait dengan agama. Jadi ini ada ancaman besar daripada Nabi. Siapa-siapa yang kira-kiranya sengaja dusta akan masuk neraka. Mula-mula sekali kita jumpa dengan hadis daripada Sayyidina Ali. Kerana itu apa Imam Bukhari letak hadis Sayyidina Ali itu mula-mula sekali kerana paling banyak sekali orang guna untuk menyebarkan hadis-hadis palsu ini. Paling banyak orang guna atas nama Sayyidina Ali dan juga keluarga dia lah, anak beranak dia. So hadis yang pertama. Yang kedua kita jumpa pula hadis Abdullah bin Az-Zubair. Hadis yang kedua Abdullah bin Az-Zubair. Ini orang yang paling rapat dengan Nabi, tetapi dia walaupun sangat rapat, hampir tidak berpisah lah dengan Nabi, tetapi hadis daripada dia tu tak banyak. Siapa dia? Zubair itu. Zubair itu sendiri. Abdullah tu anak dia. Zubair itu hadis dia tak banyak. Kenapa jadi tak banyak hadis dia tu? Kerana kata-kata Nabi ni lah. Kerana ancaman Nabi ni. Dia tak berani nak sebut hadis daripada Nabi. Tak berani nak nak main-main lah. Benda berat. Jadi bila benda berat, benda ancaman neraka ni, kira-kiranya dosa besar lah. Benda yang berkait dengan dosa besar ini, para sahabat sangat takut, sangat jaga. Okey. Itu hadis yang kedua. Seterusnya hadis yang ketiga, hadis daripada Anas. Kita sudah jumpa juga sebelum daripada ni. Hadis yang ketiga, hadis Anas.
Hadis Anas ini, kenapa Imam Bukhari bawa hadis Anas? Kerana Anas ni salah seorang yang paling antara, bukan paling banyak, tapi antara yang banyak lah riwayat hadis. Jadi Anas yang banyak riwayat hadis tu, dan kalau nak kira dia ni banyak lagi riwayat. Setara banyak tu sebenarnya banyak lagi. Dia kata, kok dia tidak riwayat? Apa? Sebab dia tidak sebut banyak lagi? Sebab takut ni lah. Takut ancaman Nabi ni juga. Takut ancaman neraka. Orang yang berdusta atas nama Nabi. Biasalah sebab main banyak ni ke dah. Takut ada salah-salah lah. Sebelum daripada ni, Zubair itu sikit putusin. Takut. Sebab takut sangat ni. Yang ketiga, Anas ni banyak. Putusin juga. Putusin juga banyak. Apa? Sebab takut. Bila banyak, dia akan jadi tersalah. Itu hadis yang ketiga. Seterusnya, ni kita ni hadis yang keempat lah. Kita hadis yang keempat. Hadis yang ke-109 ni, hadis yang keempat di dalam bab menyampaikan ilmu. Imam Bukhari bawa. Iaitu hadis salamah. Jadi kita masih saya dengar sangat belahai suara Ustaz. Hadis salamah ni pula dia khususkan berdusta atas nama Nabi ni dengan kata-kata. Kalau kita tengok kata-kata, siapa yang kata man yaqul alayya ma lam aqul. Siapa yang kata atas nama aku apa yang aku tidak kata, maka dia berdusta atas nama Nabi. Apa dikhususkan dengan kata-kata sini? Sebab banyak yang berlaku dusta atas nama Nabi ni berkait dengan kata-kata lah. Walaupun hadis ni ada 3 dah. Hadis ni boleh jadi dalam bentuk kata-kata, boleh ada kita panggil hadis qauli, satu lagi dalam bentuk perbuatan, hadis fi'li, dan satu lagi dalam bentuk iqrar, pengakuan Nabi. Hadis tu boleh jadi 3, tetapi yang paling banyak berlaku ialah dalam bentuk kata-kata ni. Sebab itulah Imam Bukhari bawa pula hadis salamah ini khusus dengan kata-kata. Okey, seterusnya kita pergi kepada nota pada muka surat 290 tu. Muka surat 290. 290 kita tak habis lagi baca. Berkenaan dengan hadis-hadis ataupun buku-buku, kitab-kitab yang kita kena ambil perhatian. Bila orang tu toksik ataupun tidak mahu terjerumus dalam sabda Nabi ni lah, dia kena ambil berat tentang beberapa kitab ni. Tak boleh sewenang-wenangnya terima bila nampak jumpa kitab sedemikian ni ataupun nama-nama sekian ni, kita dengan tak ada rasa gapo-gapo, tak ada rasa curiga, gapo dah kita terima gitu je. Itu sebenarnya tidak kena. Sebab boleh jadi kita termasuk dalam ni, termasuk dalam sabda Nabi ni. Bila kita terima tu boleh jadi kita rasa dengan sebab kita rasa tak ada gapo, jadi kita pun sebab dulu. Siapa pula kepada orang lain, royak pula kepada orang lain. Sebab kita ambil yang ingin benda ni, tidak ambil berat. Maka tu sebarlah kita kata hadis-hadis yang maudhu', yang palsu ni, yang mana merupakan pendusta atas nama Nabi. Secara tidak langsung kita ambil mudah benda ni, maka kita terjerumus lah dalam dosa besar. Jadi nombor 10, Imam Ahmad ada kata, dia kata apa? 3 macam kitab ni, 3 bentuk kitab kena beri. 3 bentuk kitab ni, iaitu kitab berkaitan dengan maghazi, lepas tu malahin, dan lagi tafasir, kitab tafsir. 3 jenis kitab, maghazi, malahin, dan juga tafsir. 3 bentuk kitab ni semua kau kita tak boleh percaya. Ada maksud dia, maksud Imam Ahmad ni ada sesetengah kitab lah. Tidaklah semua, tetapi sesetengah kitab, terutamanya dalam bidang ni. Kalau dalam bidang nahwu itu tak ada masalah. Dalam bidang nahwu, sebab nahwu ni biasa dia tidak menyebut berkaitan dengan kata-kata Nabi ke apa, tak ada. Nabi kata, Nabi pernah buat sekian-sekian, biasanya tak ada dalam nahwu. Dia setakat contoh qama Zaidun, duk pusing waktu Zaid. Kalau orang agak Zaid. Kalau perbuatan agak berdiri, duduk, pusing itulah.
ma yakumukum. Ma itu je. Itu kalau nahnu. Biasanya tak terlibat lah. Dengan benda-benda ni. Jadi kata kena beringat tu tidaklah kena beringat sangat. Begitu juga kita kata gapo, ilmu apa, soroh sebagai contoh tu. Dia tak ada sebut benda-benda ni soroh. Soroh kita duk tasrih kat tu lah. Ada. Istaghfara yastaghfiru, ghafara. Asal dia ada istaghfara, ghafara dan seterusnya. Ghafara. Duk pusing perkataan itu tu. Itu kalau soroh. Tak ada cara kepada Nabi kata, tak ada. Tetapi kalau maghazi ni apa? Maghazi ni kita sebut pasal perang. Nabi perang. Nabi perang semata-mata. Dalam kitab tu. Cerita pasal perang saja-saja. Itu kita kena beringat. Sebab dia kait dengan Nabi ni. Kait dengan Nabi. Apa ni? Kecuali perang-perang yang maklum lah. Kecuali perang Uhud, perang Khandaq gapo itu, kecuali hak ada dalam hadis. Hak tu kita setakat tu kita terima lah. Tetapi perang-perang lain, yang kecil-kecil, yang Nabi terlibat sikit-sikit, yang nampak pisau-pisau tu duk hebat-hebat pelakon. Yang mungkin kita nampak macam dalam cerita lah. Dalam cerita dongeng, itu semua adalah tidak betul tu. Itu kita panggil maghazi. Kitab-kitab maghazi. Kitab hak sebut pasal perang. Kalau ada pun sikit lah. Lepas tu malahin. Malahin ni pula perang juga. Tetapi perang-perang yang masa depan. Perang masa depan. Nanti Sayyidina Ali akan perang dengan makhluk asing lah. Sayyidina Ali perang dengan makhluk asing. Sesudah peperangan sesudah Nabi. Setelah Nabi wafat. Itu kita panggil malahin. Sayyidina Husain pergi di Karbala dan sebagainya. Tu kalau kita tengok tu, satu buku pula tu. Satu buku tebal ada ditulis. Saya tak ingat tu. Nama apa dia nulis tu tak. Tapi ada. Bahasa Melayu lah. Cerita detail lah tak. Supaya novel cerita dia. Cerita Sayyidina Ali sedih lah. Sedih sangat cerita tu. Memang supaya novel tu lah. Di Karbala. Dan sebagainya lah cerita apa ni. Peperangan di akhir zaman itu semua adalah karut semua. Itu kita panggil malahin. Kitab-kitab cerita pasal perang lagu tu secara detail gitu. Sangat tu. Seterusnya, Imam Ahmad kata lagi kita kena beringat kitab tafsir. Kitab tafsir ni kita kena ambil perhatian juga ialah bukan semua kitab tafsir. Ada sesetengah kitab tafsir yang mana dia ambil hadis-hadis dalam kitab dia tu. Buat masuk dalam kitab dia tu, dia ambil hadis daripada hok nama Al-Kalbi ni. Al-Kalbi. Al-Kalbi ni nama dia Muhammad bin As-Sa'id. Al-Kalbi. Ni memang banyak. Kalau dalam hadis, dalam kitab tafsir, hok yang disandarkan kepada dia lah. Riwayat daripada Kalbi. Sikit-sikit riwayat daripada Kalbi. Soal lagi, nama dia Muqatil bin Sulaiman Al-Balkh. Muqatil ni sebenarnya orang yang alim. Dia ni dah. Tetapi dia ni banyak ambil riwayat-riwayat Israiliyat ke apa ni. Muqatil bin Sulaiman Al-Balkhi ni. Balkhi ni mana? Balkhi ni di Afghanistan. Orang Afghan lah kira-kiranya dah. Keturunan tu lah. Jadi kitab-kitab ada riwayat daripada Al-Kalbi dan juga Muqatil. Ni kita kena beringat. Biasanya ada dalam kitab tafsir lah. Riwayat dia ni. Lepas tu, orang tanya Imam Ahmad ada. Pas lagu mana? Boleh tu kita baca kitab tafsir Muqatil. Memang dia sendiri pun karya kitab tafsir. Tafsir Muqatil. Tafsir Muqatil bin Sulaiman, nama kitab dia tu. Tafsir Al-Kalbi. Ada juga. Lagu mana? Boleh. Boleh tak baca. Imam Ahmad kata tak boleh. Lepas tafsir kitab tafsir Muqatil lagu mana? Tak boleh juga. Tak boleh baca. Imam Ahmad tak boleh baca. Kita tafsir Muqatil dan juga lepas tu tapi orang yang belajar kita kena baca. Orang yang belajar kena baca. Orang awal nak baca, nak ngajar. Nak sembah kira-kiranya nak suruh amal lah. Nak suruh orang awal amal, nak suruh orang awal tahu pasal benda yang asalnya daripada kitab tafsir Muqatil dan juga Kalbi ni tak boleh. Untuk orang yang belajar ni bab lain. Boleh diterima.
Seterusnya pula Tok Guru Imam Syafi'i Waqi. Ada dalam apa ni? Dalam syair tu. Apa dia dah? Imam Syafi'i ngadu. Dia tak berapa ingat tidak. Syakautu ila waqi'in su'ahif fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Syafi'i pada satu hari dia jadi tak berapa ingat. Biasa kita kata tak, sekali baca tu ingat dah. Pada hari tu dia baca 2-3 kali, 4-5 kali tak ingat. Lalu dia pergi ngadulah kepada tok guru dia tu. Ada dalam syair, ada sebut. Ngadu kepada tok guru dia, apa dia jadi tak ingat hari tu. Fa'arsyadani ila tarki ma'asi. Lepas tu tok guru dia Waqi tadi tu nasihat ke dia, suruh tinggalkan maksiat. Jangan buat maksiat. Maksiat ni dosa lah. Jangan buat benda-benda dosa. Lepas tu, fa'alamani bi anna al-ilma nurun. Waqi royak lagi. Waqi kata, ilmu tu cahaya. Wa nurullahi la yuqta li'asi. Atau kama qala gitulah. Lebih kurang. Syair tidak. Wa nurullah la yuqta li'asi. Cahaya Allah ini, iaitu ilmu tu, ilmu yang berkait dengan agama ni lah. Ni cahaya Allah ni dah. Dia tidak akan diberi kepada orang yang buat maksiat. Dia akan jadi kurang lah cahaya tu. Kalau buat maksiat, cahaya Allah ni kau kurang. Kau puda. Kalau laku juga kita kata kau malak. Jadi itulah. Itu Waqi itu. Jadi Waqi ni, Imam Waqi ni, pernah ditanya dah lagu mana dengan tafsir Muqatil ni. Waqi tok guru Imam Syafi'i tak dikata, dia kata tak boleh baca. Jangan baca. Lepas nak agana tafsir Muqatil dah tak boleh baca. Waqi kata tandih. Gali-gali tanah kamu. Doa yang zalim memang tak pakai lah. Kalau bahasa luar panggil tak berguna dah. Pada kamu je. Buh dalam tanah. Kalau kita kata bakar nak kan bakar lah. Tu tafsir Muqatil ni. Tapi memang ada siapa lon ni. Ada tafsir Muqatil. Riwayat Muqatil ke apa tu ada semua. Dan riwayat Muqatil biasanya ada dalam kitab-kitab tafsir yang lain. Tafsir Muqatil itu sendiri memang ada. Apa ni? Kita kata puli pulara ke apa, dia memang suka lah, dia cari lah. Kitab-kitab lagu ni. Kitab sebut Al-Kalbi, tafsir Muqatil, riwayat-riwayat dia ni, sebab riwayat dia ni pelik-pelik. Riwayat dia ni dia macam fantasi sikit. Alah kau dongeng sikit. Benda-benda dongeng, fantasi jenis koya-koya ni biasanya orang suka. Realiti ke apa ni orang tak apa suka mana. Realiti ni kat, kalau cerita realiti lagu mana biasa kat berlaku hamba lah kita kata tak. Hamba realiti ni. Tidak seindah fantasi. Tapi kalau fantasi ni gitulah dah. Orang suka berlaku. Sebab tu cerita tu biasanya banyak orang rekod kita rekod ni lah orang suka. Tu begitulah juga dengan hadis-hadis ke apa ni tu. Koya-koya gini biasa orang suka. Okey. Seterusnya apa ni? Kitab Maghazi pula. Maghazi ni hak berkait dengan perang tadi kita sebut dah berkait dengan perang. Ni biasanya banyak riwayat-riwayat kalau mari daripada apa ni dalam kitab Maghazi ataupun kitab sirah. Kitab sirah ni biasanya mari daripada hak nama Waqidi ni. Muhammad bin Umar Al-Waqidi. Ni kita panggil Waqidi. Waqidi ni saluran besar lah. Saluran besar bagi pencerita ataupun apa ni ahli-ahli sejarah. Terutamanya sejarah sahabat Nabi ke apa ni. Mari daripada dia ni. Mari daripada Waqidi. Waqidi ni dia sebenarnya, dia ni orang yang hebat lah juga dalam sejarah ke apa ni. Dia lebih-lebih kurang dengan kita kata orang yang sangat maklum, sangat suhu kalau sejarah kat kita kata Ibnu Ishaq dah. Tapi Imam Syafi'i kata walaupun Waqidi ni dia ni orang yang alim, tahu tentang tempat-tempat bersejarah ke apa ni memang dia tahu. Tetapi kitab dia tu adalah timbunan dusta. Imam Syafi'i kata timbunan dusta. Maknanya tempat kalau nipu-nipu ke apa tu dah. Benda-benda yang tipu-tipu tu pergi buh dalam kitab dia tu belakang lah.
Ada duk beripun dalam kitab dia. Tu kata Imam Syafi'i. Walaupun begitu ada lah. Dalam apa ni, Tarikh Tabari dan juga Tabaqah Ibnu Sa'ad gapo ni memang tu rujukan utama dia tu. Tabaqah Ibnu Sa'ad dan Tabari. Kita sejarah Tabari tu ada sumber utama dia nya mari daripada Waqidi. Bila dah tu kita kena beringat lah. Bila ada nama dia ni, dah Imam Syafi'i, beringat dah pada kita ni dah. Dia ni orang yang tak berapa boleh nak pakai. Kitab dia tu, ni kita kena ambil perhatian. Apa sebab takut ni lah. Terjerumus dalam ni Nabi royak ni. Lepas tu sebagaimana kita sebut sebelum daripada ni, saya pun pernah sebut dah juga sebelum daripada ni, kalau nak boleh pakai sikit pun, nak boleh baca ataupun kita nak percaya, nak buat sebagai pegangan yang sahih, kalau ada pun kitab sirahnya, kitab sirah Musa bin Uqbah. Sebelum daripada ni saya kata tak ada hilang dah. Sebenarnya ada. Ada dah kitab tu. Hilang selama mana tapi ada tu. Kitab apa ni? Sirah Musa bin Uqbah. Dan hak ni kalau nak sebagai rujukan, sebagai kalau nak belajar yang sirah yang betul, yang sahih. Musa bin Uqbah ni. Imam Syafi'i kata tak ada kitab Maghazi, kitab yang berkaitan dengan perang ke apa ni, lebih sahih daripada Maghazi Musa bin Uqbah. Tak ada yang lebih sahih. Imam Ahmad pula kata kamu kena pastikan kamu baca kitab Maghazi Musa bin Uqbah ni. Kena baca. Tu. Okey, seterusnya kita kena ambil peringatan juga, kena ambil perhatian juga berkenaan dengan kitab-kitab ataupun risalah-risalah hak berikut ni. Antaranya nombor 1. Ni muka surat 291. Nombor 1 tu. Ada hadis-hadis yang dihimpunkan oleh seorang syekh. Nama dia Ibnu Abi Dunya juga. Terkenal dengan nama tu. Terkenal dengan nama Ibnu Abi Dunya. Ibnu Abi Dunya ni kalau orang belajar memang maklum lah dah. Ibnu Abi Dunya ni ulama yang muktabar. Tetapi bukan Ibnu Abi Dunya tu ni. Nama sama. Sebab tu kata dah. Dengan sanad yang sama. Tapi tuan lain sebenarnya. Ibnu Abi Dunya lain ni. Dia ni, Ibnu Abi Dunya ni, hak nipu ni dah. Jadi ada dua orang lah. Ibnu Abi Dunya hak betul, hak sikoh. So lagi Ibnu Abi Dunya hak palsu ni. Ibnu Abi Dunya hak tidak sikoh ni. Ibnu Abi Dunya hak tidak sikoh ni didakwa dia ni dah jumpa dengan Sayyidina Ali. Kalau Ibnu Abi Dunya hak sikoh ni memang dia tak dah. Jumpa dengan Sayyidina Ali hak ni. Tapi Ibnu Abi Dunya hak palsu ni didakwa dia dah jumpa dengan Sayyidina Ali. Pernah pada satu ketika adalah ni riwayat dia lah ni. Himpun ni hadis-hadis dia ni. Ibnu Abi Dunya ni dia Sayyidina Ali pernah pada satu ketika nak naik kuda lah. Jadi dia pun gilah tolong pegang tolong pegang pelana kuda tu. Tolong biasa dah. Orang nak naik kan kita tolong pegang tali, tolong pegang pelana. Sebab pelana ni dia boleh jadi sengit ataupun jatuh. Ni orang nak naik kuda ni. Lepas tu Sayyidina Ali pun naik dah atas kuda tu. Ketika nak naik tu, kaki Sayyidina Ali tu macam terkena ni lah. Terkena najis kuda tu tak. Tahi kuda tu terkena dia pula. Kenalah kepada Ibnu Abi Dunya. Lepas tu Sayyidina Ali pun doa ke dia, semoga panjang umur. Itu cerita dia. Sayyidina Ali doa ke dia. Seterusnya, itu Ibnu Abi Dunya tu. Yang kedua, hadis-hadis daripada Ibnu Nastur Ar-Rumi. Ni pun kena beringat juga. Hadis-hadis Ibnu Nastur. Seterusnya, hadis-hadis Bishr, Nu'aim bin Salim, Khirash dan Dinat daripada Anas. Ini semuanya maudhu' pelakon. Kalau kita jumpa hadis Dinat, Khirash daripada Anas, ni maudhu'. Lepas tu, hadis-hadis Abi Hudbah, Ibrahim bin Hudbah Al-Qaisi. Ini juga kena ambil perhatian. Seterusnya lebih 30 hadis yang dibawa oleh Harith bin Abi Usamah dalam musnad dia. Jadi Ibnu Hajar kata hadis ni, hadis mana? Harith bin Abi Usamah tadi semuanya maudhu' belaka. Dalam hadis tu ada. Hadis-hadis maudhu' tadi tu lah. Harith tadi tu. Dalam musnad dia tu antaranya ialah hadis
Hadis. Kononnya hadis lah. Sebenarnya tidak hadis pun. Innal ahmaq yusibu bihumqatih a'zama min fujuril fajir wa innama yurfa'u al-ibad ghadan fi darajati wa yanaluna az-zulfa min rabbihim ala qadri uqulihim. Makna dia orang-orang bodoh ni, al-ahmaq, orang bodoh. Orang bodoh ni dia dosa kerana dia bodoh lah. Dia dosa sebab dia bodoh. Yusibu bihumqih. Dosa dia ni lebih berat lagi daripada orang fasik, orang maksiat. Orang fasik, orang maksiat ni kita kata ahli maksiat. Dosa berat lagi orang bodoh ni. Lepas tu manusia ni di akhirat dia akan dekat dengan Tuhan ataupun hampir dengan Tuhan berdasarkan akal dia tu lah. Semakin bodoh orang tu semakin jauh lah daripada Tuhan. Orang tu. Semakin bijak orang tu maka semakin dekat lah orang tu dengan Tuhan. Ukuran dekat ataupun jauh dengan Tuhan, ukuran kita kata Tuhan sayang ataupun tidak, kira-kiranya berdasarkan akal lah. Kalau Tuhan buat orang tu bodoh maknanya memang Tuhan tak sayang dia. Kira-kiranya gitu lah. Jauh dah dia dengan Tuhan. Kita dengar tu pun. Pelik dah. Tapi tak tahu lah, boleh jadi dia nak puji orang yang bijak-bijak ada di sekitar dia. Kita tak tahu dah. Dia duduk di kalangan pemimpin-pemimpin pandai-pandai pada ketika tu, boleh jadi dia nak mengapu, kita panggil dah, nak mengapu, nak apa ni, kalau orang Kelantan kata nak kecek tu, nak kecek, maka dia buatlah, rekodlah hadis lagu ni, tubik lagi tu hadisnya. Lepas tu lebih 20 hadis direkod oleh Sulaiman bin Isa. Antaranya ialah hadis yang menyatakan Adi bin Hatim. Adi bin Hatim Ta'i. Siapa dia Adi bin Hatim ni? Dia ni sahabat. Adi bin Hatim. Dalam tu ni hadis reka Sulaiman bin Isa ni. Cerita hadis Adi bin Hatim Ta'i. Dia sebutlah. Jadi Adi bin Hatim ni pergi depan Nabi duk sebut tentang kepimpinan, kemuliaan, kemurahan dan juga kebijaksanaan ayah dia. Siapa dia? Hatim. Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ni, dia ni tak ada dengan Nabi. Tak sempat jumpa Nabi. Ayah kepada Adi tu. Adi tu memang sahabat. Jadi ayah dia tu tak ada jumpa dengan Nabi. Ini kita panggil ahli fatrah. Ahli fatrah ni dia duduk di zaman yang mana wahyu pada ketika tu tak sampai lagi. Dan ketika terputus wahyu antara Nabi dengan Nabi Isa, tidak, antara Nabi kita dengan Nabi Isa ni ada pada satu ketika ni tak tahu, kita kata nak pakai orang, tu wahyu tu tak sampai ke dia. Jadi berkenaan dengan ahli fatrah ni khilaf ulama pula. Ada ulama kata, jumhur ulamanya dia kata masuk syurga ahli fatrah ni. So lagi kata tidak. Dia akan diuji dulu. Di akhirat dia akan kena uji dulu. Uji lagu mana tu boleh jadi. Tak tahu lah. Tapi diuji dulu dah. Ahli fatrah. Jadi Adi ni duk disebut dah. Pasal ayah dia tu. Ayah dia ni seorang yang bijak. Ayah dia ni seorang yang pemurah. Dan memang pun. Hatim atau ini memang orang yang pemurah lah. Terkenal dengan orang yang dermawan. Dia ni Hatim At-Ta'i. Sehingga dia sampai jadi satu pepatah. Dalam bahasa Arab, pepatah apa dia? Dia kata ajwad min Hatim. Lebih dermawan daripada Hatim. Kalau nak buat perumpamaan dia ni nak ayatnya sangat pemurah. Nak umpamakan dengan siapa? Hatim lah. Kira-kira Hatim mana ni? Hatim At-Ta'i. Sebab memang dia ni seorang yang dermawan. Jadi kalau dermawan seperti hati. Ataupun dermawan lagi daripada hati. Ajwad min hati. Itu satu ungkapan jadi. Semua orang Arab kira maklum dah. Hati ni orang yang lagu tu. Sifat dia. Jadi, Adi ni pun dipuji-puji lah ayah dia. Nabi pun kata, Inna syaraf wa su'dat wal-'abd fi dunya wal-akhirah lil-'amil bi ta'atillah. Nabi kata kemuliaan, kepimpinan dan kebijaksanaan di dunia dan di akhirat ni
adalah untuk orang yang beramal dan juga taat kepada Allah. Nampak tak? Kebijaksanaan. Hati mijak. Kemuliaan. Kemudian kepimpin dia tu semua ada pada hati belakang, tidak? Pada ayah Adi. Adi tak sebut gitu. Nabi berkata tak. Untuk orang yang taat kepada Allah dah. Sebenarnya ada kemuliaan. Lepas tu Adi tak puas hati lagi lah. Adi tak puas hati. Kira-kiranya macam bakpo ayah dia ni tak termasuk juga dalam pujian ataupun hak Nabi janjikan ni tu. Adi pun kata lagi. Adi kata apa dia ni, wahai Rasulullah, dia ni sangat pemurah kepada tetamu dia. Adi pun sebut lagi lah kebaikan ayah dia ni baik dan sebagainya. Duk puji-puji. Lepas tu, jadi semua benda ni adakah tak berguna kepada ayah saya ni di akhirat? Nabi pun kata lagi, inna abaka lam yakul qattu rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ayah awak ni tu aja kata, rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunlah dosa aku di hari pembalasan. Di hari kiamat ni ampunkanlah dosa aku. Sebab dia tu aja kata tu. Ayahmu ni tu aja kata. Jadi Nabi lah kira-kira je orang tak tahulah setara mana. Tapi hadis ni, apa-apa pun hadis ni tidak sahih. Nampak Nabi ni tidak belah sia, Nabi ni tidak bertolak ansur, tak ambil kira dah kebaikan orang sebenarnya daripada ni dah lah dia tu ahli pateroh. Tak siapa seruan kepada dia. Tiba-tiba Nabi tosi tak terima macam. Nabi kata Allah ni seolah-olahnya Allah ni macam tak ada sifat belah sia. Allah ni tak kira dah amal kebajikan orang lain. Kalau orang kafir, orang musyrik tu kita kata boleh kira dah. Hati ni ahli pateroh. Dan Nabi kata tu kira-kiranya wahyu pula kan. Olah-olahnya jelas dia bagi Nabi tu. Hati ni tak dapat rahmat tu tak masuk syurga. Jadi yang ni kita kena ingat ni Sulaiman bin Isa ni. Lepas tu ada lagi kitab nama dia Sunan As-Sunan dikarang oleh Abul Hasan Muhammad bin Al-Ash'ad Al-Kufi. Dia ni seorang pendata di Mesir. Ibnu Adi kata saya ada tulis hadis daripada dia ketika dia duduk Mesir. Dia ni sangat yakin dengan ajaran Syiah. Bila dia sangat yakin tu dia buat mari pula. Kitab yang dia kiranya ada dalam tu riwayat daripada ahli bait lah. Ahli bait. Dia bui pada kita. Kitab tu. Dalam kitab tu ada hampir 1000 hadis. Dia bui dan waktu tu dia ambil daripada Musa bin Ismail bin Musa bin Ja'far bin Muhammad. Keturunan ahli bait. Dia ambil daripada kitab tu ambil daripada ni lah. Dan saya cek apa sebenarnya tak ada silsilah ni. Musa bin Ismail bin Musa ni saya cek ni. Dia jadi lagu lain. Tak ada. Tak ada keturunan yang nama begini ni. Benar. Tak tahu lah siapa dia tu. Dia dakwa ahli bait. Lepas tu daripada ayah dia, daripada datuk dia, daripada nenek moyang dia, siapa dia? Ayah dia, datuk dia, nenek moyang daripada Sayyidina Ali. Inilah kali siapa? Siapa kepada Sayyidina Husain, siapa kepada Sayyidina Ali. Lepas tu, kami pun ada sebut. Daripada Ibn Adi tadi tu lah. Giroyaklah kepada Husain bin Ali Al-Hasani Al-Alawi. Hak ni memang ahli bait dulu. Dia duduk Mesir. Dia berkata Musa ni memang duduk di Madinah 40 tahun tapi tak ada pula dia ada sebut kitab tadi. Kitab riwayat keturunan Sayyidina Ali tadi tu tak ada pula dia ada riwayat. 40 tahun ni. Duk jiran dengan dia. Ni kata siapa dia ni? Husain bin Ali Al-Hasani Al-Alawi. Hak ni memang ahli bait. Duduk sekali dengan hak nama Musa bin Ismail bin Ja'far tadi tu. Kitab tu kitab Musa bin Ja'far tu lah. Musa bin Ismail bin Ja'far tu. Umurnya 40 tahun ahli bait ni. Husain ni duduk dengan Musa tadi tak ada pun kitab tu. Tiba-tiba macam mana boleh sapa kepada dia? Macam mana boleh sapa kepada Abul Hasan tadi tu? Dan dia tak ada sebut pun. Selama 40 tahun tu kitab dia pernah ada kitab sekian-sekian riwayat daripada ayah dia ataupun riwayat daripada keturunan dia lah. Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Husain ke apa. Tak ada sebut pun. Selama 40 tahun tu. Tiba-tiba ada. Kitab tu duduk di tangan orang lain dulu. Dia jiran 40 tahun. Tak aja jumpa kitab tu. Jadi dalam kitab tu adalah beberapa ungkapan
Yang kononnya Nabi kata dah. Nabi kata apa? Ni'mal faslu al-billur. Sebaik-baik permata adalah kristal. Kristal. Bukan emas, bukan. Bukan emas. Bukan apa dia lagi, mutiara. Kristal. Jadi dia macam sinar-sinar dah juga. Tapi mutiara tu nasabah juga. Ni kristal, sebaik-baik permata. Syarul biqa' daul umara alladhina la yaqduna bil haqq. Buruk-buruk tepat yang paling teruk sekali adalah rumah pemimpin yang tidak memerintah dengan sebenar. Pemimpin kok tidak inilah kok tidak menjalankan tanggungjawab tu sebaik-baik seburuk-buruk tempat tinggal. Seburuk-buruk tempat. Rumah pemimpin kok tidak melaksanakan tanggungjawab dia. Okey. Seterusnya ada lagi dalam kitab tadi tu lah. Kitab yang didakwa keturunan Sayyidina Ali tadi tu. Apa dia? Salatun zahabat minhum ar-rahmah as-sayyad wal-qassab wa ba'i'ul hayawan. 3 jenis orang. Yang tak ada belah kesian dalam hati. Orang tiga versi orang ni tak ada belah kesian. Tak ada kasih sayang dalam hati dia. Apa dia? Yang pertama as-sayyad, pemburu. Orang berburu. Buru ke macing ke. Lepas tu wal-qassab. Qassab ni tukar sembelih. Sembelih ayam, ikut nak sembelih lembu, apa tu. Ni termasuklah ni. Tak ada belah kesian dalam hati dia. Yang ketiga waba'i'ul hayawan. Orang yang jual binatang. Jual kucing, jual ayam, jual burung dan sebagainya. Kan? Jual ikan. Yang lalu tu jual binatang. Orang yang tu termasuk dalam orang yang tak ada belah kesian dalam hati dia. Lagi mana? Nampak zahirnya nampak gitu. Zahirnya nampak Allah dah berkali tak ada belah kesian. Tapi akibat dia, kita tahu kan akibat dia. Akibat dia kalau kita terima ni. Pasal apa dia nak nikah dengan orang tukar sembelih? Apa dia nak berjodoh dengan orang jual binatang? Kira-kiranya kalau pakai ni kan, bujai pakai tua lah demo-demo ni. Tak ada orang nak. Tak ada belah kesian dalam hati. Sama dia nak ambil jadi nat ni tu. Orang lagu ni. Kira-kiranya. Itu akibat dia. Zahirnya nampak macam, ya Allah kali dah. Sedap dia sembelih tu. Dia tak setia tu. Sembelih lembu macam hari-hari tak sembelih lembu dah. Akibat dia berat tu. Akibat dia juga berkali lah dah. Tak laku, tak ada orang jual binatang ke apa ni tu. Tak ada orang pakai nak sembelih lembu ke apa, tak ada. Jadilah ke mana? Akibat dia penuh lah jadi dah. Kalau orang tak sembelih ayam ke apa, tak sih sembelih kita tak sih termasuk dalam hadis ni. Tak sih masuk dalam hadis kalau Nabi kata tak ada belah kesian ni. Kita tak sih sembelih. Faham tu tak sih juga. Tak sih lah. Tapi dia nak sembelih. Wih kau yang api. Sembelih ayam, sembelih lembu. Dia kurang je kalau dia sembelih juga pun dah. Tapi dengan rasa bersalah. Ni Nabi kata dah ni tapi aku buat macam dah. Aku ni berkali dosa hari-hari dah. Pas esok buat dosa pula. Dia sembelih pula ayam. Pas sembelih ayam pula. Hari-hari dah buat dosa. Dengan keadaan salah lah betul lah. Tu kita kata akibat dia tu dah. Implikasi kalau kita terima benda-benda yang mengarut lagu ni. Lepas tu ada lagi hadis. Mungkin hadis kononnya. La khayla abqa bil dahab wala imra'ah kamnatil 'am. Tak ada kuda yang lebih baik daripada kuda hitam dahab ataupun duh. Dan juga tak ada perempuan yang lebih baik daripada ibnatil 'am. Anak perempuan kok sedang sepupu lah. Maknanya kalau nak nikah, kena nikah dengan sepupu. Tu paling terbaik. Kalau kuda hitam, tu boleh jadilah. Boleh jadi. Tapi lam ra'ah kabnatil am. Ni tak tahu dah. Boleh jadi. Kebetulan orang nikah dengan sepupu, boleh dah. Tak ada masalah. Itu kebetulan. Tapi nak kata Nabi kata, ini tak boleh. Sebab bila kita kata Nabi kata, maknanya betul lah. Gana-gana pun. Dari sudut mana walaupun nampak zahir dia supaya tidak berapa menyenangkan dah. Tetapi kalau Nabi kata sahih, Nabi kata itu memang betul. Lepas tu Ibnu Adi buat mari dah lagi beberapa hadis maudhu ada dalam kitab tadi itulah. Kitab dakwah yang didakwa oleh kononnya dia keturunan ahli bait tadi tu. Ibnu Adi buat mari dah lagi
beberapa hadis maudhu' ada dalam kitab dia. As-Sahmi kata dia tanya Daruqutni berkenaan dengan kitab tu lah. Daruqutni kata tu salah satu tanda kebesaran Allah. Adanya kitab tu salah satu tanda kebesaran Allah. Apa kita kata tanda kebesaran Allah ni dah? Kebesaran Tuhan. Ada kitab tu. Allah ni dia buatlah tu. Tu tanda Tuhan Maha Besar. Ada orang baik, ada orang hok jahat, ada hok kecek betul, ada hok kecek nipu. Tu tanda kebesaran Allah lah tu. Ada orang yang dia kata ada orang yang bijak, ada orang yang tidak bijak. Tidak bijak tu kebesaran Allah juga. Bukan kata dia buat orang yang bijak saja kebesaran Allah dah. Tidak bijak pun kebesaran Allah. Ada orang baik, ada orang jahat. Tidak baik saja dah. Ada orang jahat, itu tanda kebesaran Allah tu. Ada orang jahat tu dah. Ada nabi, ada juga dajjal. Kebesaran Allah tu. Okey. Nama kita tu Sunan, gapo tak tahulah. Tapi Sunan. Lepas tu kita pergi pula kepada hadis yang seterusnya. Nak baca ke selagi. Kajian ni pula ni. Hadis yang seterusnya. Rasanya situlah dulu. Kita untuk kali ni dah. Berhenti di hadis yang ke-110. Seterusnya lepas ni kita sambung hadis ke-110 dah lah. Habis dah ke-109. Okey, kenapa? Sebab nota ni banyak. Jadi saya dah kali kita tak baca. Ni ada dalam nota ni agak rugi juga. Nota ni pun sebenarnya ilmu lah juga. Dia menyampaikan ilmu lah. Kira-kiranya tu. Asalnya setakat itulah dulu untuk kali ni. Cumanya ada persoalan hari tu tu. Apa ni? Ada orang tanya hari tu. Nasibi tu. Muka surat. Ada orang tanya hari tu. Ada peserta kita tanya. An-Nasibi. Dia apa dia gelar Nasibi tu kepada diri dia. Sedangkan dia tahu dah waktu itu tidak suka dia. Syiah tidak suka. Apa ni memang Syiah guna gelar itu dah. Dan ahli sunnah memang tak suka lah gelar itu. Tetapi apa dia guna juga? Itu kalau kita berarti bukan Nasibi tetapi Nasibi. Nasibi dia beza tu Nasibi dengan Nasibi. Nasibi tu Nasibi. Ni Nasib. Nasib ni dia nisbah kepada keturunan dia lah tu. Tu Nasibi. Lain. Beza dia. Jadi itulah sebagai menjawab persoalan ada orang tanya sebelum ni. Rasanya setakat tu dulu untuk kali ni. Jadi ada apa-apa persoalan boleh diajukan lah. Assalamualaikum Ustaz. Kalau ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz sebab bagi pencerahan tadi pasal Nasibi. Hari itu saya tanya minggu lepas. Ya, sama-sama. Ni ada soalan baru pula. Pasal tadi sumber daripada Muhammad Sa'im Al-Kalbi tu kan? Muhammad bin As-Sa'im, okey. Sa'im Al-Kalbi. Saya nak tanya riwayat hak kata Hajjaj potong kepala Abdullah bin Zubair, lepas tu dia pacak dekat lembing tu, adakah daripada sumber ni Sa'im Al-Kalbi? Tu saya kena cek dulu. Adakah daripada sumber dia? Tapi memang cerita pelik-pelik gitulah. Sebab hak confirmnya memang Hajjaj bin Yusuf bunuh Abdullah bin Zubair tu memang confirm ke? Betul. Cuma saya nak kepastian daripada riwayat hak kata pacak kepala Abdullah bin Zubair atas lembing tu. Lepas tu dia bagi tahu dekat Asma tu. Dia kata sebab Asma kata dekat Hajjaj bin Yusuf. Saya tak ingat dia kata macam mana. Lepas tu Hajjaj bin Yusuf reply. Dia kata kalau bukan kepala Abdullah bin Zubair, sudah tentu kepala aku akan dipacak dekat atas lembing tu. Jadi saya nak tahu bahagian riwayat ni adakah sumber dia daripada Sa'im Al-Kalbi? InsyaAllah nanti saya kena cek dulu, saya kena pastikan dulu. Ustaz ada pernah dengar riwayat hak ni? Ya, saya biasa dengar juga. Sebab yang ni pun saya dengar daripada orang hak ahli sunnah hak tahu pasal hadis juga. Tu yang saya jadi confused tu. Yalah dia
itulah kata dia kena beringat lah kalau mari daripada sumber-sumber orang-orang yang disebutkan tadi tu memang ahli sunnah pun dia kena beringat. Kalau tidak dia akan termakan lah. Memang banyak dalam kitab-kitab tafsir. Kalau kita perhati, kalau tadi berkaitan dengan sirah dah. Kita tafsir pun, sebagaimana kita sebut tadi yang nama apa ni? Al-Kalbi, Muqatil, apa tu, itu memang banyak. Ada dalam tafsir ahli sunnah sendiri tu. Mari daripada dia. Terutamanya kalau kita tengok Durrul Mansur ke apa tu, karangan tak silap Imam Suyuti tu, Durrul Mansur tu. Itu pun memang banyak. Kalau kita tengok daripada Muqatil, daripada Kalbi ke apa tu ada. Tapi kita kena beringatlah waktu tak boleh kita pakai dengan sewenang-wenang semata-mata ada dalam kitab juga pakai Allah lah ada tu. Kita tafsir kita ni Imam Suyuti ni kira-kiranya dah. Jadi kira-kiranya betul. Tak boleh. Kena perhati juga kepada orang yang siapa dia periwayat. Siapa dia yang membawa cerita tu. Ustaz, kalau mengikut kisah hak sahih, hak tepat, macam mana cara Hajjaj bunuh Abdullah bin Zubair tu? Adakah memang potong kepala ataupun bunuh macam mana? Saya penggal kepala tu rasanya itulah banyak disebut dah. Yalah. Penggal kepala tu dah. Tapi Ibn Zubair. Waktu ya cuma penggal tu lepas tu jadi lagu mana tu saya tak, seterusnya tu tak, tu kita tak tahu. Penggal kepala tu pun tak tahu dah boleh jadi betul ke tidak. Tapi banyak yang terus saya bagi tu lah dengan cara penggal kepala. Cuma saya nak kepastian hak tu lah. Ya insyaAllah. Boleh. Kalau boleh Ustaz, Ustaz cari sumber ni daripada mana sebenarnya? Ya insyaAllah. Okey, terima kasih banyak Ustaz.